Perut sudah lapar. Hujan lah. Jangan tak kira apa lah. Ya, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita pagi ini. So, aktiviti kami pagi ini hiking. Yes. Kita cuba dekat dekat-dekat je, tak jauh pun. Area Kulim juga. So, kami akan hiking Bukit Besak pagi ni. Stay tune. Cuba mencari awan kapek, insyaAllah. See ya. Okay, untuk pengetahuan apa, setakat ni kami dua orang je kat sini. Kami tak tahu jalan tau. Oh, ni kali pertama kami main. Dan kami tak tahu jalan pun. So kita tawakal lah. Tak selamat sampai dan selamat kembali. Amin. Walaupun trek macam ni, cari nyawa. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kiri kanan, kiri kanan, kanan kiri, kanan. Kami pun confused ni jalan, sebab tak ada petanda tu. Sama ada sini ataupun sana, sini atau sana. Jalan. Kami ambil keputusan untuk ikut jalan sini sebab dia menuju ke atas. Dan kami pun memang nak ke atas. Harap-harap betul lah. Salah kita balik. Woi, tapi tinggi bos. Betul je. Woi, macam nak naik weh. Dah pancik ni. Jam. Ketinggian tak? Pancik weh. Tak. Oh, Tika. Kurang. Heart rate 160. Pace tak ada. Kalori 164. Dan untuk belakang ni. Akhirnya. Dia abang masuk skor tu. Kami dah cungap. Nak kabat pula. Oh, betul ya. Kami berjalan di tepi. Alhamdulillah. Akhirnya road kami betul. Wih. Rekod. Abadi kita penat lah. Kawat tau lah. Wih. Semput. Stop recording.
Anak pokok durian biji 17. Kaya. Baru nampak pemandangan hijau sejuk. Bang. Mari. You naik dari sana? Bukan bawah. Oh dari sini ya. Kita pun first time. Jalan saja. Oh, jumpa trek ni. Ui, awak ni. Nasib baik jumpa brother Cina seorang. So hilang lah, goyang tu sikit. Mana kata kami tak menyendiri. Masya Allah. Sejuknya. Nikmat apa yang kau dustakan. Tapi ayyalah rabbikum wa tukazziban. Weh berkabus weh. Shotnya. Dia kalau penat-penat asin macam ni, hilang penat guys. So umur hidup aku 2 kali aku rasa tempat je ni. Kalau hiking lah Gunung Pulai. Sini. Oi, tinggi oi. Subhanallah tinggi ya. Ketinggian apa dah? Tak tahu. Ya. Mana kuat tinggi? Ni kuat jarak lah. Jarak apa jauh? Bau 2,5 kilo. 2,5 kilo guys. Macam ni rupa kami orang. Padahal dia pun tunjuk 1,800 meter lah pundik ni. Tinggi oh. Oh, Weh, awak kabus. Cuba. awan kabus. Sebab kami tak tahu last point dia tak mana. So kami akan cuba jalan sampai ke puncak, tengok ada apa. Okay, kami pun dah rehat. Dah bagi jantung slow dulu sikit. So Zofit, teruskan. Oi. Jom. Hai. Teruskan. Pundik. Semua video macam kapelak ni. Moga-moga kami sampai puncaknya selamat. Allahu Akbar. Duk, semua mix saya video orang nak tengok track. Tak mau, nanti kita pun mix. Masya Allah guys. Woo. Masya Allah guys, tengok tu. Kabus. Besok. Oh, dia boleh lari juga. Rasa ni. Kau baik jumpa masuk baju. Mau tengok view macam kat pegunungan Indonesia. Putih ni. Aku tak tahu. Jalan tu. Kalau kata Aku dah ingat awan tadi. Nah. Ingat awan hitam ah. pokok.
Oh tu, pai. Ni depan, depan. Ni betul. Tengok bawah mga ilan ah. Ni ada track dah ni, tu ni. Hampa kalau main hiking tempat ni please lah. Kasut, hampa jangan kasut jogging kok. At least carilah yang khas untuk hiking. Tidak tersungkok mat. Okey. Contoh macam ni. Ini ya Allah lawanya. Tu mau patah. Baca hati ya kalau nak main. Curam. Jom. Guys, hujan pula guys. Jangan Aku tembak ni. Tengok depan aku tengok tu. Orang nak jaga bukan nak ni. kabus. Ini yang kami salah jalan. Kami akan patah balik. Sebab kami plan main ikut kelapa sawit. Kalau aku try hutan, kami tak jumpa je lah. Okey kawan-kawan, kami ambil keputusan untuk tak teruskan perjalanan cari trek hutan. Tapi sebenarnya dah sampai dah. Tapi kami dah sampai dah puncak sebenarnya. Cuma tak jumpa laluan ke hutan. Bukan tak mau cuba, kau tengok tak? Tak nampak apa. Kabut tebal mat. Aku masuk hutan sekejap lagi agak menyukarkan kami untuk cari jalan. Sebab tobat tak nampak apa lah. Ni cara jalan luar pun tengok. Dan keadaannya hujan. Tak dapat juga nak fly drone. Pelik lah. Anjing dah apa jatuh drone kau lagi. Cari je lah. Aku tak pakai dah tadi. Fly drone tak boleh sebab memang tak nampak apa. Betul boleh kena hujan tak? Payah aku tengok dia fly dalam hujan, melainkan FPV yang custom sendiri. Hang punya chip hang buah apa hang buat sendiri je. Hang coating chip kan. Buah payung lah. Gila. Buah payung grab. Putih lah. Baru jalan separuh cabut Duduk rehat dulu bawah. Rezeki tak tahan. Rezeki layan awan kapet bersama kabus dan hujan. Ni hujan kapet. Subhanallah. Wah, aku turun sorga sikit. Turun sorga tak letih kan? Silap tadi drone tak selai awal. Kan? Duh. Moga-moga ada sinar di bawah lagi. Mana kaki dia? Saya tahu berhenti siapa dia tu. Untunglah orang ada 2 cam. 2 action cam. Boom. Aku dah risau ni. Aku dah lah buat drone dalam bag. Atau bag aku kali hilang dah. Yes. Kabus. Harap-harap selamat tumbuh bersama barang-barang. Guys, hujan semakin lebat guys. Adakah kami selamat turun? Minta-mintalah selamat. Oh, mudahkanlah segala urusan.
Tu nak turun tu. Sikit ni curam tu. Babi. Okay guys, kami masih di puncak. On the way turun. So perut lapar ni. Kalau ni kami ambil keputusan, hujan tak hujan kami makan wah. Sebab dah beli lah roti kan. Sebab nak turun jauh je ni. Basah masalah. Bayar. Tengok view. Allah subhanallah bawahnya. Makan dulu. Perut sudah lapar. Hujan lah. Jangan tak kira apa lah. Sekejap. Masih tolong kau. Tak cantik mah, tak cantik. Ada sesuatu yang berlaku ni. Tak tahu ke bawah. Bawah ni kot. Betul ke bawah. Betul ke bawah itu bawah. Ada itu net tu. Sini macam tak cun. Sebab ada sesuatu yang jadi lautan, macam bergaduh ke aku tak pasti. Okey, lah ni kami doang nak cok. Coba cok. Aduh, sama ada lalu kat situ. Ada bawah ni. Bunyi kasak kan? Dah baik dia kuasa bawahnya. Baik. Aku rasa bawah ni. Kita terjalan bawah ni kot no. Oh, tak cantik, tak cantik. Memang tak cantik. Kita kena patah balik, kita jadi jalan bawah. Tak tahu lah kerah ke apa, tapi kasak ni macam besar kan. Yang ada pagak tu memang kawasan orang ni, tapi sebalik tu dah hutan lah. Hutan tebal. So macam-macam ada sebalik tu. Tu bunyi bergaduh tau. Dan Cik Bik tahu ni. Ingat lah, lepas ni nak main kalau boleh tolonglah bawa yang orang bisa main. At least dia tahu jalan tempat ni. Kami tak tahu nak balik. Ni kami tawakal lah banyak. Atas ni jadi bunyi something. Macam Bunyi bawah tengah malam. Dengar. Kami tak tahu betul lah. Tapi dengar macam harimau mengung dah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ingat macam suara ingat macam pak ber. Kita ni terpaksa redah. Jangan bawah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau boleh kita kena cepat.
Jadi kita pelan-pelan jalan turun menuju ke kereta. Dalam keadaan macam ni hampa kena hati-hati sikit sebab tak ada licin. Depan kaki tu bodoh. Pula ke bau. Hampa yang jalan time-time macam ni berhati-hati lah. Kami baru je jemput ulang depan kaki ni. Sebelah kaki saya fit ni lah. Aduh, walaupun baby ni abang Ming tu. Cik baik. Okey kawan, okey kami dah hampir separuh jalan nak sampai ke kereta. So apa yang boleh kami shoot. Kita cari awak baru. Lawa weh. Ni lawa. Kaki perut. Ha? Okey, inilah sepatutnya jalan yang kami nak keluar tadi. Katanya kami naik belah sana dan kami plan nak turun dari sini ya. Pak. Kita jalan pada sana macam ni. Jom. Kembali tak sama. Okay guys, kami pun dah sampai di bawah ni dengan selamat. So misi kita ni fit berjaya tapi separuh jalan. Bukan separuh jalan, kami dah sampai atas. Sampai atas. Jalan turun ikut hutan tak jumpa. Kami nak turun ikut sana. Ikut hutan sana. Kami naik ke sini. Okay, kami nak turun ke sana. Tapi disebabkan keadaan cuaca dan terdengar suara yang agak menggerunkan, kami memutuskan untuk balik jalan kami main tadi. InsyaAllah yang kami repeat. So baik, jumpa lagi di next episode. Salam. Siap. Sementara kami dah keluar tadi, ada halang-halang kat kawasan ni, kami akan singgah satu tempat lagi yang dinamakan Tasik Cermin ataupun Tasik Seribu Wajah. So kita akan try masuk tengok tengok keadaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nak singgah tak, nak tengok saja, nak rasakan suasana sebab tak bisa mari. So kita akan tengok macam mana keadaan. Sini kawan, kami salah jalan. Sini. Dekat sini memang pot daripada bengai. Subhanallah. Dah gambut. Bismillah. Ni tak buat apa pun, just nak mencari suasana dan layan mata saja. Ayat ada tenang guys. Tapi tak dengan dia. Siapa yang berani tu silakan lah. Tapi ramai orang kumpul sini main duk mancing. Gua tak ada ikan. Nasib lah nasib. Okay, so kita sinasak je lah. Kita balik dari sini lama-lama.
Bye guys.